apa? Yahudi selalu mencaci Nabi. Apa? Selalu ejek Nabi. Masjid terapung juga ni. Bawah dia ada ni. Sini membuat Dia semua buat macam ni, dataran semua ni. Jadi Yahudi waktu Nabi ni besar juga ni. Banyak Masjid tempat dia Kiblatan. sekarang ni. Dah jadi tempat show, tempat hangout dah. Uptown dah sekarang. Aduh. Sushi pun ada sushi. Memang jadi tempat pelancongan betul ya. Benda hidup Mana lu nak ingat sirah dah Gitu-gitu pergi melawat sampai tu lepak. Suruh dia hilang lah. Nak baca dia. Orang tertarik ke kedai daripada masjid nanti. Dah kedai macam Dia punya attraction dia lain kan. Attraction dia benda lain. Good orang ni. sketches ni. Siapa nak pergi beli tadi? Ni ada sudah sketches. Attraction dalam butik ni murah sikit. Ha tu. So Kedai bila baju. waktu Nabi dengan sahabat awal tu menghadap ke Baitul Maqdis, Yahudi dekat Madinah selalu ejek-ejek Nabi. Dia kata Nabi ni kata bawa agama yang benar, kan? Tapi tapi solat menghadap ke kita punya tempat. Yahudi dulu claim Baitul Maqdis tu tempat dia lah, tempat suci dia. So sehinggalah Nabi SAW bermalam-malam berhari-hari Nabi berdoa menghadap ke langit. Dan Nabi menghadap ke Mekah sebab Nabi rindu kat Mekah. Nabi rindu kat Mekah. Jadi Allah Taala turunkan ayat bagi tahu untuk Muslim untuk tukar, untuk Muslim tukar kiblat. Ayat dia apa ayat dia? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Allah sebut firman, sering kami melihat kamu qad nara, kami melihat kamu taqalluba wajhika fis sama', berpaling dan berdahali menadahkan tangan ke langit. Falanuwalliyannak, maka kami palingkan kiblat kepada ke kiblatan tardaha, kiblat kepada yang kau sukai, yang Allah Maha mengetahui apa yang Nabi nak, apa yang Nabi rindu, maka kami palingkan kiblat itu kepada apa yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka halakanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Implisit, jelas. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW untuk palingkan wajah, palingkan arah kiblat kepada Masjidil Haram. Masa kat Masjid Aqsa tu, sembahyang kat Masjid Aqsa tu kiblat dia ke arah mana? Solat ke Masjid Aqsa, kiblat dia ke arah mana? Dia macam masjid, dia macam waktu ke Masjid Aqsa kiblat dia arah mana? Betul ke? Arah